Okey, soalan 1 dululah. Okey. Raja 1 menunjukkan gambar raja susunan elektron bagi sebatian yang terbentuk antara ion natrium dan ion oksida. Kalau sebut tentang sebatian, kita dah tahu dah lah. Sebatian dia ada dua kan, sebatian ion dengan sebatian kovalen. Kalau sebatian ion antara logam dengan bukan logam. Tapi kalau sebatian kovalen bukan logam dengan bukan logam. Okey, logam ni adalah kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13. Tapi bukan logam ni kumpulan 15 sampai kumpulan 17. Tapi bagi sebatian kovalen, bukan logam ni bermula daripada kumpulan 14 sampai kumpulan 17. Okey. Apa yang berlaku sebenarnya untuk logam, unsur logam akan derma elektron. Dia akan derma elektron membentuk ion positif. Manakala bukan logam ini akan terima elektron, so dia akan membentuk ion negatif. Okey. Manakala untuk kovalen dia akan kongsi elektron. Okey. So bila kita tengok kat sini, dia dah bagi tahu antara ion positif dengan ion negatif. Positif dengan negatif. Maksudnya ini adalah sebatian ion. Disahkan lagi dengan gambar kita. Bila sebatian ion, gambar dia mesti ada cas. Kalau kovalen gambar dia tak ada cas. Dia berkongsi macam tu lah. Okey. Alright, sikit je lah kita bedah kan. Tapi boleh lagi kita bedah. Kat sini dia kata cas positif 1. Maksudnya atom natrium dah derma 1 elektron. That's why lah cas dia positif 1. So kalau kat sini pula cas dia adalah negatif 2. Maksudnya atom oksigen telah terima 2 elektron. Okey. Sebab bila dia cas negatif, maksudnya dia terima berapa elektron? 2 elektron lah. Okey, alright. So berdasarkan raja 1, nyatakan jenis ikatan. So kita dah tahu ini adalah sebatian yang terbentuk adalah sebatian ion. Bila sebatian ion, maksudnya ikatan dia adalah ikatan ion. Ikatan ion. Nak selamat sebab kadang-kadang murid dia dah tahu benda ni tahu, tapi dia tertukar kat depan ni, dia tulis sebatian. Dia tulis sebatian ion. Bila jadi macam tu, dia akan jadi salah. So better tak payah tulis pun depan tu. Awak just tulis ion sahaja. Okey, boleh? Alright. Okey, kemudian tuliskan formula kimia bagi sebatian tersebut. Okey, dia dah bagi dah kat kita Na+ dengan O2 minus. So yang ni kita darab silam macam biasalah. Gerakkan nombor ni ke bawah. So kita akan dapat Na2O. Dia minta formula tau. So jangan bagi persamaan. Kalau awak bagi ada plus dengan arrow, ini dah jadi persamaan. So tak boleh. Okey, sebab dia nak formula sahaja. Alright. Nyatakan daya tarikan yang wujud antara ion natrium dan ion oksida. Okey. Bila sebatian ion ni kita ada daya tarikan elektrostatik. Daya tarikan elektrostatik. Tapi kalau kovalen kita ada daya tarikan van der Waals. Daya van der Waals. Cikgu selalu sebut Waals supaya kita tahu ada 2A. Kalau kita sebut Waals, ada risiko anak murid kita eja macam ni. So cikgu akan sebut Waals. So dia tahu ada 2A lah. Okay. Alright. So dekat sini daya tarikan elektrostatik. Daya tarikan elektrostatik. Okey. Next, terangkan secara ringkas bagaimana sebatian dalam raja 1 terbentuk. So macam mana sebatian ni terbentuk? So kita boleh kata atom natrium menderma elektron lah. Tapi ada berapa atom natrium kita? Kita ada 2 kan? Okey, so cikgu akan tulis 2 atom natrium masing-masing menderma 1 elektron membentuk
ion Na+. Yang ni cikgu buat sendiri tau. Cikgu tak ikut skema sebab skema dia sangat simple. Bila sangat simple, cikgu takut nanti bila markah dia banyak, anak murid cikgu dah tak boleh skor. So cikgu akan bagi ayat yang penuh supaya walau apa pun markah, dia orang boleh dapat markah penuh lah. Okay. So 2 atom natrium masing-masing menderma 1 elektron membentuk ion Na+, manakala 1 atom oksigen menerima 2 elektron membentuk ion O2 minus. Macam tu. Okey. Alright, kita terus pergi kepada soalan nombor 2. Raja 2 menunjukkan piala yang dimenangi oleh Azrul dalam pertandingan catur peringkat kebangsaan. Piala ini diperbuat daripada alloy dengan komposisi utama adalah kuprum. So bila piala ni confirm lah gangsa. Kita hafal gangsa sebagai gangkuti. Gang ni adalah gangsa. Komposisi utama, logam utama kita adalah kuprum. Membawa masuk peratus kuprum ini tinggi. Kemudian ini adalah logam asing kita lah, iaitu timah ataupun tin. Okey, ini peratus dia lebih rendah lah berbanding kuprum tadi. Okey. So nyatakan jenis alloy. So jenis alloy jawapan kita gangsa lah. Okey, gangsa. Okay, lukis dan label susunan atom. Okay, kita nak lukis. Sekarang ni kita dah tahu dalam gangsa ada kuprum dengan timah. Okay, kuprum. Okay, kuprum. JAR kuprum adalah 64. JAR timah adalah 119. Dari segi jisim dia, kita dah nampak dah. Jisim timah ni lagi berat daripada jisim kuprum. So, saiz timah mesti lebih besar daripada kuprum. So, cikgu lukis ini untuk timah. Okey, itu untuk timah. Kemudian kuprum 64. Maksudnya dia kecil-kecil lah. So cikgu buat bentuk bunga matahari je. Okey, make sure side dia sama lah. Bulat tau. Ni sebab cikgu guna iPad. Dia jadi petok pula. Okey. Ada yang tak sama. Awak kena lukis sama tau. Bulat je semuanya. Ada petak dah. Okey, lepas tu bila kita tengok balik, kita kata tadi kuprum, peratus kuprum tinggi. Betul lah, yang kecil-kecil tu lagi banyak daripada yang besar ni tadi kan. Lepas tu kita labelkan. Yang besar ni adalah kita punya timah ataupun tin. Mana-manalah, sama je, dia dua benda yang sama. Benda yang sama tapi dua nama yang berbeza. Macam awak kan, nama dekat sekolah apa? Nama betul Ali, tapi orang panggil kodok ke katak ke macam itulah. Okey. Alright, yang kecil ni adalah kuprum. Okey. Alright, selesai. Bumper kereta LH1 bahan komposit. Okey, bahan komposit ni kena hafal tau Bahan komposit dia adalah kaca gentian. Untuk bumper kereta, okey, bersifat ringan dan mempunyai kekuatan regangan yang tinggi. Nyatakan bahan matriks. Okey, so ini kena hafal tau. Cikgu just boleh cakap bahawa tajuk yang menghafal tu semuanya masuk. Korang kena hafal. Itulah yang kita boleh skor sebenarnya, sebab benda tu memang confirm masuk. So kita kena hafal. Kalau kita tak hafal, kita yang rugi. Okey. Alright. So yang menghafal tu cikgu tak boleh nak buat macam mana lah. Kena hafal. Alright. Itu saja.